Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nazhan dari SMK Teluk Kerang, kod sekolah JE 609. Hari ini saya akan menerangkan tentang 5 ciri murid sejahtera dalam rancangan pendidikan Malaysia. Ciri yang pertama adalah beradab. Seorang murid perlu memiliki akhlak yang tinggi bagi menjadi contoh kepada warga sekolah. Assalamualaikum. Ciri yang kedua ialah berilmu. Setiap murid perlu menguasai ilmu pengetahuan asas selaras dengan arus pemodenan. Ciri yang ketiga ialah berkemahiran. Setiap murid perlu berkemahiran bagi membekali nilai tambah dalam ilmu. Ciri yang keempat ialah berdaya tahan. Setiap murid perlu mempunyai kekuatan mental dan fizikal bagi mengharungi cabaran dan rintangan. Ciri yang kelima ialah berkeyakinan. Setiap murid perlu percaya dan berani untuk membuat keputusan. Kesimpulannya, rancangan pendidikan Malaysia amat penting bagi melahirkan generasi yang seimbang.